Friendly walking tour. You want massage tapi tutup. Tak boleh massage. So ni tanda dia. Nice lah kan. Tanda dia. Shopping mall pun banyak. Takkan ada 2000 bangunan macam ni. Side quest yang pertama, melihat bangunan. Okay guys, so settle mission kita untuk hari ini, membeli jersey. So esok tak tahu apa plan lagi. Kemungkinan besar aku akan pergi ke titik permulaan 0 km. Let's lintas jalan. Friendly walking tour. Agak gelap, kekurangan cahaya. Massage. You want massage tapi tutup. Tak boleh massage. Hostel yang aku duduk ni, dia macam sepanjang perjalanan ni dia banyak kedai-kedai komuniti India. Dia macam break feel lah, lebih kurang. Makan hotdog, 2 batang hotdog, tapi kenyang lah. Ini ada apa? Okay, probably shortcut. Bandar Besar Padu, Coronation Square, Hotel Amari, probably hotel 5 bintang. Shama no Shama, Alex Pereira. Shama no Shama. Okay, dah sampai di Actress Hostel. This is my place. Alright. Saya okol dulu. Saya okol. Press doorbell, push. Okay, kita buka. Dia bagi kad dengan kunci. Nak naik, kena scan sini. Canggih. Memang canggih. Secanggih-canggihnya. Wah, ada game. Get your game now. Jenga, suka, Karen. Okay, alright. Oh, aku dulu. Eish. Okay. Hello. Bilik dah review. Sekejap. Okay. Ni tempat dia iron baju lah. Tapi aku tak sure boleh basuh baju ke tak. Setakat ni aku tak jumpa tempat basuh baju. Dia ada air, so free refill. Sini tempat solat. Ini paling penting sekali ni. Prayer room. Ada prayer room guys sini. Agak gelap. Tak ada pasang lampu. Sekejap aku nak tengok ada orang tak. Kalau tak ada orang boleh review lah tandas. Okey, tak ada orang. So ni tanda dia. Nice lah kan. Tanda dia. Ini tempat shower, tempat mandi. Okey lah. Affordable, very very affordable. Tanda dia bersih. Ada hair dryer, ada tisu. Okay. Everything is affordable guys. But you cannot smoking here. Tak boleh smoking. Alright, settle. Dah review. Bilik tukar-tukar baju je. Ni nak masuk bilik dia pun kena scan dengan kad ni. Kalau tak ada kad tak boleh masuk. Itu. Right. Itu saja guys. So I'll see you tomorrow. Right? Ciao. Lepas. So mission yang pertama, kita pergi ke Kacang Pool Haji. Tu salah satu makanan breakfast yang famous lah. Datang Johor kena try kacang pool lah. Aku dah lama tak makan kacang pool. Semenjak kecil lagi. Bukan semenjak kecil lah. Sejak kecil aku try first time. Lepas tu dah lama tak try. So ni kira macam kali kedua. Daripada sini ke kedai Kacang Pool Haji tu lebih kurang 4.5 km. Jauh lah nak jalan kaki. Sedap rasa dia, sedap. Aku boleh ingat lagi rasa dia tu.
quite healthy breakfast. Kacang makan dengan telur mata. Lepas tu dengan roti bakar. Okay. Halo. Morning. Sorry ya, sana sudah tutup tadi ya. Oh, jalan tutup kan? Tutup sana. Kacang pul Kacang buah. Haji. Okey. Buka kan hari ni kacang pul. You pernah makan kacang pul? Pernah pergi. Pernah pergi. Sedap tak? Dia punya itu cendol ya, betul kan? You makan cendol? Bukan, dia cendol the most famous mah. Oh, cendol dia famous? Famous mah. Saya nak pergi makan kacang pul dia. Mana datang? Saya dari Kota Baru. Kota Baru, Kelantan. Kelantan. 15 jam. 12 jam. Sakit ponggol lah. Jauh. Sakit bontot lah. Dah lembah tu. Lain kali kena naik flight lah. You asal sini Saya orang JB mah. Orang JB? Melancong lah, datang sini. Travel lah. Travel. Datang sini travel lah. Jalan-jalan cari makan. Cari makan. Bandar kedua terbesar di Malaysia kan? Baru besar orang. Tengok sekarang jambatan pun banyak. Shopping mall pun banyak. Mana ni? Apartment pun banyak. Sekarang orang China lebih banyak datang sini. Berniaga. Sini? China lah. Forest City jauh lah dari sini? Jauh. Jauh? 40 kg. 40 kilo lah. You pernah pergi Forest City? Mana? Saya JB ni orang. Ada apa situ? Situ Tak ada apa, apartment banyak. apartment lah? Dulu kedai semua, berniaga semua China punya kedai. Hai, Assalamualaikum. Mari breakfast ni. Mai sore tu. Sorry. Oh, dia ada kambing. Ada kambing. Oh, Kambing 13 hari. Ini biasa yang- ini biasa, tapi okey lah ni. Daging pun okey. yang ori biasa lagi. Semua ori daging mana sedap. Kambing ni sebab Cina tak makan daging. Oh, Jadi okey. dia buatkan. Oh, ya. Kambing ni mahal jadi itulah. So, cara nak makan dia? Makan ni up to you. Rasa kalau nak Malay style cecah. Kalau Cicak. nak Arab koyak-koyak biru. Okey. Ni Arab ni. Tapi kita orang Melayu ni lebih suka cecah kan. Masukkan apa ni? Perah asam dulu. Berasam sikit. Seandainya nak datang ke JP, datanglah ke Kacang Pul Haji sebab kedai ni saya rasa dah jadi trademark. Trademark welcome to JP mesti singgah. Dan dibuka 7 pagi sampai 12 malam. Cuti hanya 4 hari untuk setahun. Ni nak pergi mana? Mikrofon aku ni tinggal mikrofon lah. Bateri mic aku ni dah tinggal 20% lagi. Mencari jalan Tan Hiok ni sebab kat situ macam ada street art lah. Lepas tu banyak bangunan-bangunan lama. So kita naik atas ni. Semalam jalan sini. Lalu belah-belah sini. 11 minit kalau jalan kaki. Which is aku rasa tak jauh sangat lah. Oh, banyak kucing. Kucing yang terbiar. Kita tengok Google Map. Tak boleh lah, tak boleh tinggal lah Google Map ni. Google Map ni hanya untuk orang yang noob saja. Google Map ni dia macam satu benda yang crucial untuk kau berjalan kaki. Panas. Cuaca kat sini agak panas. But it doesn't matter, guys. It doesn't matter. Mission yang kedua. Kacang Pul settle. Good afternoon. How's business? Okay? Good. Siang hari agak jelas lah kelihatan kalau tengok siang hari dia punya bandar. Malam susah sikit nak nampak sebab gelap sangat. So siang hari dia punya jalan dia jelas. Kat situ ada ditulis massage Thai. Siang hari buka. Kat sini okey. Kedai non halal kot. Sebab aku tengok ada minced pork. So tak boleh makan lah. Untuk yang Muslim. Oh, tutup. Aku rasa dia tak buka lagi kot. Bangkok Thai Massage. Probably. Mungkin dia
Tak daftar SSM lagi. Okey, 450 milimeter lagi. Milimeter? 450 meter. Bukan milimeter, meter. Ni jalan, basically jalan yang semalam aku lalu lah. Straight 5 minit saja lagi guys. 350 meter belok ke kanan. Mission perlu diteruskan, perlu dihabiskan. Sekurang-kurangnya aku dapat pergi 3 tempat hari ni. Jalan Tan Hiok ni, Stadium JDT. Lepas tu yang ketiga 0 km Peninsula Malaysia. Okay. Restoran Huamui. Macam tak tahu. Aku rasa famous juga kedai Huamui. Tapi aku tak sure halal ke tak. Tolong komen jap. Restoran Huamui. Ya halal tak? Sini ke kanan. 1 minit je. Dekat je jalan kaki. Jalan Tan Hiok ni. Finally kita dah sampai di jalan Tan Hiok ni. Oh, ada kedai bakery. Nampak macam sedap. Kedai bakery. Kopi Loko. Since EST 1993. Basically ni tempat turis lah. Banyak bangunan-bangunan lama. If you can see lah. Ni bangunan-bangunan lama ni. Tahun 1908. Tapi dia macam dijaga lah dia punya ni. Bangunan. Well maintained. Dia punya perkataan. Well maintained. Tu bangunan lama tu. Okay. Okay, dah sampai lah. Officially sampai lah kat sini. So, Jalan Tan Hiok ni kalau datang JB, bolehlah singgah-singgah datang sini sambil melihat bangunan yang lama. Check this out. Apa sikit. Ni bangunan lama ni. Tahun berapa bangunan ni? Dia tak ada tulis. Since 2000. Takkan ada 2000 bangunan macam ni. You see? Dia punya tingkap kayu lagi. Bilakah bangunan ini ditubuhkan ataupun bilakah bangunan ini dicipta ataupun lama ada orang ambil gambar. Sekejap. Aku tak nak photobomb. Nanti famous. Aku tak nak famous ni. Photobomb. Banyak pelancong sini Ni semua tak silap aku ni bukan pelancong daripada Malaysia ni. Ni semua pelancong dari luar negara. Probably China. Kita tengok China mainland kot. Graffiti. It's all this. Ni bangunan lama ni. Oh, sini tempat jual butik. Jual butik pula. Kedai-kedai butik. Local punya butik. Galeri ada. Kedai magic pun ada. Peralatan silap mata. Tutup. Mungkin dia cuti. Barrels Chocolate. Barrels adalah sebuah jenama coklat. Brand Malaysia kot. Aku pun tak tahu. Welcome to Jalan Tan Hiok ni. Tan Hiok ni Heritage Walk.
macam lebih kurang Jongke Walk. Settle. Jalan Tan Hee Hock ni. So mission yang kedua, kat mana dia nak pergi? Aku dah lupa. Mission yang kedua, mencari apa ya? 0 kilometer. 0 kilometer Peninsula Malaysia. Let's go. Kat sini senang nak lintah jalan. Walaupun jalan dia sibuk, tapi senang nak lintah jalan. Sebab kereta slow kot. Inilah dia. And finally we arrived. 0 km Peninsular Malaysia. Dia punya titik coordination. Bukan titik koordinasi. Titik permulaan ataupun titik terakhir kan. Pinpoint paling selatan sekali. Right. Hi, hello. Pinpoint paling selatan sekali. Itulah dia. 0 km Peninsular Malaysia. Berdekatan dengan pejabat pos Johor Bahru. Besar pejabat pos dia. Finally we arrived in Asia Continental. Starting point to Asia Continent. Wow. Okey, inilah dia punya starting point. Woo. Titik 0 km bagi benua Asia yang menghubungkan titik permulaan jalan raya paling selatan lah kat sini di semenanjung Malaysia, yang menghubungkan ke semua negeri. Betul tak? Yang menghubungkan ke semua negeri. Dikenali sebagai 0 km kebangsaan. Okey, dan Majlis Bandaraya Johor. Dia punya office dia kot. Ada kopi ya. Tapi tadi dah minum kopi. Anak aku minum kopi. Settle. Mission yang kedua. Sekejap je tapi penat jalan. Aku nampak satu macam bangunan yang menarik belah sana. I'm not sure what it is. But let's check it out, guys. Let's check this out. Side quest yang pertama, melihat bangunan-bangunan yang menarik di sekitar Johor Bahru. Ini dia punya office. Office Majlis Bandaraya Johor Bahru. Besar dan moden. Okey. Panas. Tetapi tidak mengapa. Side quest yang pertama. Sebab aku tengok macam ada satu bangunan, macam bangunan lama pun ada. Mungkin bangunan bekas peninggalan British. Let's see. Peninggalan British. Bangunan lama ni kan. Bangunan lama ni. Tapi macam istana besar. Sangat besar. Ni pejabat juga aku rasa. Tapi aku tak tahu ni pejabat apa. Tu istana ke? I think so. Tu mungkin istana. Mahkamah ke apa Aku rasa macam pernah tengok dalam Johor Tourism Travel Guide. Aku tak ingat nama apa sini. Aku rasa Secretary State punya office kot. Oh, ni mahkamah. Kompleks mahkamah. Kompleks Mahkamah Tinggi Johor. Wow. See? Alright. Nice. Sekejap, aku macam curious. Aku nak tengok. Aku rasa tu istana. Kemungkinan tu istana Johor kot. Wih, panas. Aku rasa ni istana. Tu matanya, ni istana. Istana sini ya. Oh, istana apa nama? Istana Johor. Istana
Johor. Okey. Oh, nama dia, nama Istana Johor. You Google search lah, I pun tak tahu. Okey, sorry. Okey. Betul ke? Dia suruh Google. Bang, tempat tanya, ni istana Istana apa nama Istana besar. Istana besar ni? Okey, okey. Terima kasih ya. Okay. Nama Istana Besar. Ada apa kat sini? Sekejap, kita pergi siasat sekejap. Ada food court. Ada food court ni bang, ni apa ni nama dia? Oh, office majlis bandaraya ni. Tapi di belakang dia tu macam ada food court. Ni office ni, office majlis bandaraya. Belakang dia ada food court macam-macam, ada kedai, koperasi ada. Klinik bandaraya, kedai koperasi. Nice lah. Ya, aku rasa aku nak beli air mineral. Betul lah. Beli air mineral sekejap guys. Hai, berapa? RM1.20 saya. RM1.20. Oh, ngam memang nak pakai kira. Banyak sangat. Tak nak pegang, berat ke? Okey, sama. Sekarang berapa? Hero 5. GoPro pula. Action 5 Pro yang terbaru 6 DJI 6. Oh, semua Action Ni 6. berapa dia punya? Saya beli masa tu dia baru keluar satu set, full set lah, 3,000 lah sekali dengan mic semua. Tapi kalau kamera saja 1,000 lebih je. Oh, RM1,000 lebih je. Saya beli full set. RM1 nak beli. Saya buat YouTube. Oh, YouTuber. Saya datang travel sini first time. Daripada mana? Kota Baru. Kota Baru? Kota Baru. Oh, 12 jam tau daripada sini. 12 jam. Semalam baru sampai lah. oh. Selamat datang Johor. Ya betul. Tak pernah datang kan. Tadi makan kacang pul, campur haji. Campur Latin. Sempat interview dia punya owner tu. Okay, lepas saya Best lah. Sini pun ada juga tapi banyak yang cafe lah, lebih pada cafe. Tengah hari tu saya nak makan asam pedas tapi tak tahu kat mana. Biasanya orang lokal makan kat mana? Okey, orang lokal untuk asam pedas. Nombor 1 dekat stesen Lakin, tapi dia atas tu. Tempat dia ada satu tempat food court lah. Stesen dekat ni, terminal bas tu ke? Okey. Lakin tapi atas dia. Dia bersebelahan dengan flat Lakin. Okey. Pertama yang sedap. Okey. Yang nombor 2 sedap asam pedas. Okey. Sekejap lagi makan tengah hari. Probably asam pedas dekat terminal bas yang abang Luqman suggest dekat aku. Tapi sekarang tak lapar lagi lah. Sebab dah makan tadi kacang pul, kenyang lama, tahan lama kacang pul. Sekejap aku nak minum air dulu. So kita teruskan perjalanan kita ke stadium lah. Stadium, and then kalau tak lapar lagi, kita teruskan perjalanan kita ke mana lagi Sekejap lagi lah Google. Panas ni, panas. Macam biasa, sunscreen lupa nak pakai.